Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana semua aplikasi dalam telefon kita ni boleh berfungsi dengan cekap dan pantas? Sebenarnya, di sebalik semua tu, ada satu set alatan pengatur caraan yang sangat bijak. Jadi hari ini kita akan bina toolkit kita sendiri satu persatu. Okey, jom kita mulakan dengan soalan paling asas. Cuba fikirkan senarai kontak dalam telefon anda. Macam mana ia boleh tersusun ikut abjad dalam sekelip mata? Atau, bila anda main game, macam mana ia boleh terus tunjuk siapa yang dapat skor paling tinggi? Semuanya berkisar tentang cara kita menyusun, mencari dan mengurus data dengan efisien. Alat pertama dalam kit kita ialah alat penyusun. Bila kita berdepan dengan data yang bersepah, tak kiralah senarai nama ke, skor ke atau harga barang, kita perlukan satu cara yang sistematik untuk kemaskan semua tu. Di sinilah isihan pilih atau selection sort masuk beraksi. Bayangkan anda kena susun satu barisan orang ikut ketinggian. Kalau guna cara isihan pilih, anda akan tengok semua orang dalam barisan tu, cari siapa yang paling pendek dan tarik dia letak kat depan sekali. Lepas tu anda ulang proses yang sama untuk baki barisan tu. Cari yang paling pendek seterusnya, letak di tempat kedua. Ulang dan ulang sampai semua orang tersusun. Nampak tak? Itulah logik asas dia. Gambar rajah ni tunjukkan idea utamanya dengan sangat jelas. Prosesnya mudah je. Bandingkan satu benda dengan benda lain. Adakah ia lebih besar atau lebih kecil? Kalau ya, tukar tempat. Proses banding dan tukar inilah yang menjadi nadi kepada isihan pilih. Jadi inilah langkah-langkahnya secara terperinci. Komputer akan imbas keseluruhan senarai untuk cari nombor yang paling kecil. Bila dah jumpa, ia akan tukarkan nombor tu dengan nombor di posisi pertama. Lepas tu, komputer akan abaikan posisi pertama tadi dan ulang proses yang sama untuk baki senarai. Cara ni sangat metodikal dan mudah difahami. Sebab tu, ia bagus untuk set data yang kecil. Dan inilah rupa dia dalam kod sebenar. Okey, jangan panik kalau nampak macam rumit sikit. Perkara utama yang anda perlu perhatikan ialah dua gelong for yang bertindan tu. Gelong yang luar tu akan bergerak satu persatu posisi dalam senarai, manakala gelong yang kat dalam tu pula bertanggungjawab untuk mencari nilai paling kecil dalam baki senarai. Ia betul-betul cerminan logik langkah demi langkah yang kita bincangkan tadi. Okey, data kita sekarang dah tersusun kemas, terbaik. Sekarang timbul pula masalah baru. Macam mana kita nak cari sesuatu dalam senarai itu dengan cepat? Jom kita keluarkan alat pencari kita. Carian perduaan atau binary search. Inilah keajaiban dia. Daripada kita periksa setiap item satu persatu, carian perduaan ni terus potong dan lompat ke tengah-tengah senarai. Kalau item yang kita cari itu lebih besar, ia terus buang separuh bahagian pertama. Kalau lebih kecil, ia buang separuh bahagian kedua. Strategi bahagi dan takluk inilah yang buatkan ia jadi sangat-sangat pantas. Jadi yang ini sangat penting. Carian perduaan ni hanya akan menjadi kalau data anda dah pun tersusun. Sebab itulah alat penyusun kita tadi, macam isihan pilih, sangat kritikal. Satu alat ni sediakan laluan untuk alat yang satu lagi berfungsi dengan cemerlang. Nampak tak? Semuanya saling berkait. Carta alih ni gambarkan prosesnya dengan cantik sekali. Katalah kita tengah cari nombor 7 dalam senarai nombor 1 hingga 10. Kita terus cek tengah-tengah, iaitu nombor 5. Oleh sebab 7 lebih besar daripada 5, kita boleh terus buang semua nombor dari 1 hingga 5. Dalam satu langkah je, kita dah kurangkan separuh kerja carian kita. Dan cuba tengok ni, kod dia pula adalah cerminan terus dari carta alih tadi. Keputusan lebih besar atau lebih kecil dalam carta alih tu diterjemahkan menjadi kenyataan if dan else dalam kod. Ini menunjukkan macam mana logik visual boleh diubah menjadi arahan yang komputer boleh faham dan laksanakan. Data kita dah tersusun dan kita boleh cari maklumat dengan pantas. Hebat! Sekarang, jom kita cuba fahamkan data tu secara keseluruhan. Untuk buat macam tu, kita perlukan alat penganalisis untuk cari nilai-nilai penting, macam nilai maksimum, minimum dan juga purata. Apa yang saya suka tentang circuit ni ialah betapa efisiennya logik di sebalik kod ni. Cuba tengok kedua-dua kod ni sebelah menyebelah. Untuk cari nilai maksimum, kita guna simbol lebih besar daripada. Nak cari nilai minimum, kita cuma perlu terbalikkan simbol tu jadi lebih kecil daripada. Yang lain semua sama. Cukup elegan kan? Dan untuk cari purata atau min, ia cuma satu proses 3 langkah yang mudah. Pertama, campurkan semua nombor. Kedua, kira ada berapa banyak nombor dalam senarai itu. Dan ketiga, bahagikan jumlah tadi dengan bilangan nombor. Siap. Matematik asas yang sangat berkuasa dalam analisis data.
Seterusnya, kita akan berdepan dengan jenis masalah yang lain pula. Macam mana kalau kita perlu uruskan item ikut turutannya sampai? Contohnya, macam nak uruskan pesanan pelanggan atau senarai lagu dalam playlist. Untuk tugas ni, kita perlukan alat pengurus kita, iaitu giliran atau queue. Konsep dia sangat intuitif. Macam dalam dunia sebenar. Fikirkan macam kita beratur dekat kaunter bayaran. Orang pertama yang beratur, dialah orang pertama yang akan dilayan, kan? Dalam pengatur caraan pun sama. Item pertama yang masuk dalam giliran akan jadi item pertama yang keluar. Itulah yang kita panggil FIFO. Ada dua operasi utama untuk giliran. NQ maksudnya kita tambah item baru ke belakang sekali barisan. DQ pula maksudnya kita keluarkan item dari depan sekali barisan. Jadi, tambah kat belakang, keluar kat depan. Senang kan? Dalam JavaScript, operasi ini dipadankan dengan fungsi yang sangat jelas. Untuk NQ atau tambah ke belakang, kita guna fungsi push. Untuk DQ atau keluarkan dari depan, kita guna fungsi shift. Push untuk tolak masuk, shift untuk anjakkan yang depan keluar. Cara mudah untuk ingat. Menariknya, JavaScript juga ada bagi kita fungsi lain yang berkaitan. Contohnya, unshift digunakan untuk tambah item di depan dan pop pula untuk keluarkan item dari belakang. Ia macam terbalik daripada giliran biasa kita. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya alatan-alatan ni, membolehkan kita membina pelbagai jenis struktur data yang kita perlukan. Jadi, jom kita imbas kembali apa yang ada dalam kit alatan kita hari ini. Kita ada alat penyusun macam isian pilih, alat pencari macam carian perduaan, alat penganalisis untuk max, min dan purata, dan juga alat pengurus macam giliran. 4 alatan yang nampak asas, tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa. Dan ini membawa kita ke penghujung perkongsian kali ini. Sekarang anda dah ada kit alatan asas ni, cuba fikirkan. Daripada nak susun senarai lagu kegemaran anda sehinggalah menguruskan senarai tugasan harian, masalah apa yang anda akan selesaikan? Kemungkinannya memang tak terhingga.